Assalamualaikum tuan-tuan dan puan dan selamat sejahtera. Pernah tak tuan-tuan terdengar ketika zaman peperangan British dengan Jepun dahulu, rakyat Malaysia miskin dua kali? Yang pertama, miskin ketika Jepun menduduki Melaya, yang mana ringgit wang kertas English tidak boleh diguna pakai. Kedua, setelah duduknya Jepun, kita menggunakan wang pisang, dan selepas British berjaya menjatuhkan Jepun, wang pisang tersebut tidak boleh diguna pakai. Jadi dekat sini tuan-tuan dan puan, dua kali kemiskinan yang dialami pada rakyat ketika itu. Saya syorkan tuan-tuan dan puan, tukarkan ringgit Malaysia kepada emas agar setiap zaman berubah saja, tetap juga ianya memberi nilai kepada kekayaan tuan-tuan dan puan. Dapat sesuatu, tekan sign up. Saya bantu tuan-tuan dan puan menabung emas. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk saya bantu tuan-tuan dan puan-puan menabung emas di Public Gold, tekan sign up, isi detail yang diperlukan. Saya akan hubungi tuan-tuan dan puan-puan dalam masa 24 jam. Terima kasih.